Sujud, kucing masuk dalam. Okey. Kalau masuk benda yang najis, batas sembahyang. Mana dia bersentuh dengan kita. Kalau benda yang najis ni dua saja, anjing dan babi. Lain pada itu tidak membatalkan sembahyang. Kita bukan kata masuk dalam kain. Dia duduk atas riba kita, tak atas. Naik kucing naik atas belakang. Ada imam dalam YouTube naik duduk atas kepala baru. Ada imam di mana Syria mana, tengah sembahyang, kucing tu lompat pun duduk atas dada dia. Dia duduk diam situ. Nah, bila rokok dia terkejung. Nah, sebab saat ni lah. Sebab bila Nabi tengok anjing mari minum dalam payang depan sahabat Nabi, Nabi kata iza walagal kalbu bi ina ahadikum fasilu sab'a. Bila datang anjing minum dalam tempayan kamu, basuh 7 kali. Lepas kata gitu, sahabat pun tanya, dah kucing mana pula? Dah kucing. Nabi kata kucing itu suci. Jadi ulama kias semua sisa-sisa binatang selain anjing dan babi adalah suci mengikut tuan dia ketika hidup. Kerana semua binatang hidup adalah suci, melainkan dua binatang hidup najis, anjing dan babi. Anjing hidup najis, babi hidup pun najis. Okey. Jadi kalau masuk di dalam kain, duduk atas kain, duduk atas belakang, naik atas kepala, binatang yang bukan najis, hukumnya suci. Maka bila suci, tidak menafikan salah satu dari syarat sah sembahyang. Apa syarat sah sembahyang? Iaitu tidak menanggung najis. Okey. Jadi kita tengah sembahyang, burung mari, burung enggang, ting duduk atas kepala. Burung bukan najis, hukumnya sah. Dia berak atas kepala kita, baru batas sembahyang, kerana tahidnya najis. Burung suci. Okey. Kita tengah duduk atas tahiyat, datang kucing duduk atas riba kita. Maka hukumnya suci. Dia berak atas kain kita, batas sembahyang. Kerana najis itu adalah najis. Okey? Masuk dalam kain, lagi pula tidak membatalkan sembahyang. Cuma kita terganggu. Pernah ada terjadi kita sembahyang asar, kucing bila kita nak masa termasuklah surah tu, kucing tu duduk tidur biar itu gitu ya. Tak cara kau orang duduk gitu, warna kelabu. Bila orang kemar Allah dia pun bangun betul belakang. Tak kau orang. Dia betul belakang dia. Bila semayang dia jalan. Rakaat pertama ngaku aku tak pasal duk tengok dia. Kata Nathan ni tidur tadi situ ada. Dia mesti pergi kat depan pula. Bila sujud, dia mari kot ni masuk dalam kain pokcik. Pokcik itu belah kanan kita. Dia masuk dalam kain. Bila duduk, jadi dia, kucing tu tak boleh tubik. Jadi dia naik dalam kain. Pokcik tu dia raba, dia rakap punggung, dia raba. Dia lepor. Tepi tu ada tikak. Tubik kot tikak. Bila kena di pagar bunyi. Kuatnya lepor. Lepas tu tak payah lepor luar gitu. Nak buat keluar sudah. Jadi lepor lagu tu. Itulah kucing masuk dalam. Tapi tidak batal. Tapi kalau mulut memang tak pasyak. Nak muduk tayak orang. Kucing duduk dalam. Memang geruk. Nyuk. Orang sebelah tengok. Takut takak Ali ke apa. Faham lagi. Jadi lain macam.